إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا ينفع ربنا افتح بيننا وبين قومنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah malam ini kita akan sambung lagi kemudian yang kita baca ini berbuat bersama dengan kami. Sekarang kita boleh cari adapun yang dikatakan alam ialah jirin-jirin dan Arab. Jirin-jirin dan Arab-Arab. Adapun yang dikatakan alam itu ialah jirin-jirin dan Arab-Arab. Kalau dalam kitab lain kadang-kadang disebut ajram dan Arab, lafaz jamak, ya. Tapi di sini dia guna kedua. Jirin-jirin itu maknanya segala ajram. Ajram kalau jamak dia ajram, maknanya jirin itu. Arab itu kalau jamak dia Arab, ya. Apa dia jirin? Iaitu segala yang kita dapat lihat dengan mata. Kira kayu, binatang, apa saja yang kita dapat lihat dengan mata itu panggil jirin. Ini kita dah mulai. Dan bila ada jirin, pastilah ada arat jirin itu. Bila ada jirin maknanya adalah kecil ke besar ke, tebal ke nipis ke, bulat, tempat segi ke, warna merah ke, biru ke, kuning ke, hijau, itu semua dipanggil Arab. Itulah yang dipanggil Arab. Maknanya sifat, segala sifat dan segala tabiat jirin itu dipanggil Arab. Umpama diri kita ni jirin, tengoklah Arab ni macam mana, mana sifat dan kelakuan dia. Jadi di sini bila kita faham di sini maknanya ada jirim adalah Arab. Tak mungkin pula ada jirim tapi tak ada Arab. Tak mahu. Kerana Arab itu perkara yang lazim ada apabila ada jirim. Maknanya tak dapat tidak mesti ada. Maknanya lazim tu maknanya tak dapat tidak mesti. Jadi maknanya Arab itu perkara
yang dilazimi oleh jirim. Perkara yang dilazimi oleh jirim, maknanya perkara yang tak dapat tidak. Ada jirim, ada arah. Kita tengoklah segala jirim ni. Warna berbagai jenis warna, bentuk berbagai jenis bentuk. Pihak atas, bawah, kiri, kanan, macam-macam pihak. Ya? Makin tu dia semua dia panggil arah. Umpama kita kata tubuh kita terjirim, tapi kadang-kadang kita rasa panas, kadang-kadang kita rasa dingin. Itu arah tu. Itu arah tu. Umpama lidah kita boleh rasa manis, pahit, pedas, masam, gelat. Itu arah tu. Mata kita tu boleh melihat bagai-bagai bentuk, warna. Arah tu. Telinga kita boleh dengar macam-macam. Arah tu. Luas maknanya arah ni. Jadi bila ada jirim, ada arah. Maknanya ada beberapa perkara yang kita nak faham di sini supaya kita dapat, daripada jirim dan arah ni kita dapat buat dalil, kita dapat buat hujah. Dapat buat hujah membuktikan sifat-sifat kesemanan itu, untuk mensabitkan bahawa Tuhan itu wajib wujud, untuk mensabitkan, menetapkan bahawa Tuhan itu tidak, Tuhan itu Allah, ya? Maka daripada sinilah, makna daripada pemerhatian kepada alam ini, yang dikatakan alam itu ialah jirim-jirim dan arah. Ya? Jadi maknanya sini, apabila ada jirim, adalah arah. Dan tak mungkin pula ada arah tak ada jirim. Arah dan jirim itu tak boleh bercerai tangan. Arah dan jirim itu tak boleh bercerai tangan. Arah itu satu perkara yang menempati di atas jirim itu, dia tidak boleh bercerai tangan. Tak boleh berpindah-pindah. Umpama kita kata tiap benda tu dia ada gerak dan diam. Gerak dan diam itu punya arah tu. Ya? Itu dia punya arah. Jadi arah ini maknanya perkara ini baharu juga. Kita akan bahas di sini. Yang dikatakan alam itu segala jirim-jirim dan arah-arah, maka jirim dan arah itu baharu. Jirim dan arah itu baharu. Tapi nak buktikan dia, nak bahaskan dia, kena ada step, kena ada tangga. Tapi secara umumnya jirim dan arah itu baharu. Jadi bila kita dapat buktikan jirim dan arah ini baharu, maka alam ini terdiri daripada jirim-jirim dan arah-arah. Maka jadilah alam ini baru. Kerana yang dikatakan alam ini adalah segala jirim dan arah. Maka dengan mengetahui dalil baharu jirim dan arah, itulah menjadi dalil baharu alam yang jadi dalil wujud Allah. Jadi kita dalil tadi, dalil wujud Tuhan baharu alam, dalil baharu alam baharu jirim. Dia gitu. Dalil baharu jirim baharu alam.
Maka bila kita boleh buktikan arah itu baru, maka sabitlah juga jin itu baru. Kerana arah itu perkara yang diladini oleh jin. Mana sifat dan tabiat jin. Kerana tanpa jin tamam. Tak ada jin, tak ada. Umpama kalau kata jirim baju itu tak ada, macam mana merah tak ada? Arah tak ada. Gitu. Umpama arah kapit ni hijau biru. Kalau tak ada jirim kapit ni, dan duduk mana biru? Nampak? Gitu. Jadi dalil ini bertangga-tangga. Tapi bila kita dalil kan maknanya dalil rujuk Tuhan baru alam. Tapi kena boleh hurai juga nak membuktikan alam itu baharu, maka kena boleh buktikan jirim itu baharu, dan kena boleh buktikan arah itu baharu. Baik, kita tengok ya. Maka dalil baharu jirim, ini boleh sebut jirim ni kita kena faham lah. Jirim ni kita kena faham lah. Jangan duduk terlekat lagi pemahaman jirim ni ingat entah apa benda. Segala yang nampak ni jirim lah. Gitu. Tapi kalau nak kata segala yang nampak ni pun tak kena juga. Saya tu gunakan kaedah yang mudah supaya kita faham. Sebab kalau kita kata segala yang nampak ni, jirim kita nampak, arah kita nampak. Faham? Sebenarnya istilahnya jirim itu makna setiap benda yang berhajat kepada ruang untuk luluh zat. Itu dia panggil jirim. Tak kira lah apa benda, betul ke apa meja, beg ke apa, semua benda-benda ni masuklah semua. Kita tahu batu, kayu, segala jamadat, segala haiwan, segala nabatan, semua itu jirim. Maka semua benda-benda ini berhajat kepada ruang, qadar ruang untuk luluh zat. Itu makna jirim. Maka dia kata sana, maka dalil baharu jirim apa ya? Kerana ia, iaitu jirim itu melazimi akan arah yang baru. Nampak? Jadi maknanya jirim ini kita hukumkan baharu. Kenapa? Kerana tabiatnya, sifatnya, kelakuannya berubah. Mana secara umum ni kita kata arahnya baru. Jadi arah yang paling boleh kita buat dalil mana, yang dijadikan dalil ini, iaitu gerak dan diam. Itu kita ambil satu contoh lah. Gerak dan diam. Maka gerak itu dia panggil arah. Diam itu pun dia panggil arah. Jadi kalau tak ada jirim, umpama benda ni tak ada, maka tak adalah gerak dan diam. Takkan tak ada jirim tapi ada gerak dan diam. Mana boleh? Apa yang bergerak, apa yang diam, dah benda ni tak ada. Mesti ada jirim je baru ada gerak dan diam. Tubuh kita ni jirim. Maka ada gerak, ada diam. Maka gerak dan diam itu arah bagi tubuh kita, arah bagi jirim. Jadi mana kita faham di sana bahawa
Ada jirim lazim ada arah. Ada jirim lazim ada tak dapat tidak. Mesti ada jirim mesti ada arah. Dan arah itu tidak boleh berdiri sendiri. Mana boleh gerak dan diam berdiri sendiri tanpa jirim. Ini nak kena faham. Ini benda halus. Ya. Gitu. Jadi dihukumkan jirim itu baharu kerana arah itu baharu. Apa bukti dia? Gerak itu baharu, diam itu pun baharu. Kerana apa? Kerana setiap benda yang bergerak, sebelum dia bergerak, dia diam. Gitu. Dan kalau benda itu diam, jirim itu diam, sebelum dia diam, dia bergerak. Jadi diam itu baharu. Kerana sebelum dia diam, dia bergerak. Maka diam itu baharu. Begitu dia gerak, gerak itu baharu. Kerana sebelum dia bergerak, dia diam. Maksudnya kaedahnya saja berubah-ubah. 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 Jadi berubah-ubah ni kita dapat faham, kita dapat hukum benda berubah-ubah ni baru. Perkara yang berubah-ubah dia baru. Kerana akal kita dapat faham tu bahawa setiap yang berubah-ubah itu baru. Jadi arah dia berubah-ubah. Dia ada lawan. Gerak lawannya dia. Kiri lawannya kanan, atas lawannya bawah, luar lawannya dalam, luar lawannya sempit, kecil lawannya besar. Kan? Mana arah? Daripada kecil jadi besar, dari besar jadi kecil. Kan? Maka itu arah. Maka ini semua adalah perkara yang dilazimi oleh jirim. Bagaimana? Arah itu adalah perkara yang dilazimi oleh jirim. Dan dalam kita faham, bila kita pandang satu jirim itu, sebenarnya bukan jirim itu saja, dia ada arah. Makna ada satu perkara lain yang melebihi dalam jirim itu, dia panggil arah. Bila ada jirim adalah gerak dan dia. Gerak dan dia juga apa? Ya. Macam mana selain daripada macam mana? Okey. Kita jangan, itu soalan sendiri. Ya. Kita ni kadang-kadang suka fikir benda yang orang tak tahu. Kita suka reka-reka sendiri. Tapi tak apalah. Bukan saya bahas. Sebenarnya kita bahas di sini, kita bahas jirim dan arah untuk jadilah jadi. Maka malaikat itu nak jadi dalil benda-benda kita tak nampak. Itu dia masuk dalam perkara sama'iyat. Benda itu tak boleh nak hukum dengan akal tu. Ya? Jadi yang kita bahas ini bukannya roh dan malaikat itu boleh jadi dalil. Sebab itu dia tak bawa dalil roh malaikat ini. Dia bawa dalil ni jirim dan arah. Kerana jirim dan arah itu benda yang dapat dilihat dengan mata, dapat dipikir dengan akal.
orang akan bertanya kepada Muhammad, Muhammad tentang roh, maka kamu jawablah, roh ini adalah urusan Tuhan. Jadi yang saya nak tekankan di sini, kita kena faham, walaupun otak kita tu suka memikir benda-benda yang lain tu, tapi tak kata hal itu. Yang kita nak jadikan dalil di sini ialah jirim dan maka malaikat dan roh itu semua makhluk. Tapi makhluk yang tak dapat dilihat. Jadi dalam konteks nak buat dalil, tak buat dalil ni yang kita faham ni, jirim dan alam yang nyata ni supaya kita boleh buat dalil. Tapi dalam masa yang sama, percaya kepada malaikat itu benda baik. Itu perkara yang baik. Ya? Maka nak buat dalil dari segi hujah, nak menetapkan dengan akal, tak boleh nak buat dalil. Sebab itu dia tidak bawa dalil malaikat. Ya? Gitu. Cuma malaikat itu wajib kita percaya. Yang menyampaikan berita siapa dia? Nabi lah. Sebab itu kita kena sabitkan Rasulullah itu sendiri benar. Maka bila kita sabitkan Rasulullah itu benar, bermaknanya akan jadi otomatik segala wahyu yang disampaikannya benar, segala hadis perkataannya semua benar, segala sunnahnya semua benar, segala berita khabaran yang disampaikannya, walaupun benda itu kita tak dapat lihat macam malaikat apa semua, tapi wajib kita benarkan kalau kita sudah mensabitkan bahawa Nabi Muhammad itu benar. Jadi yang itu dia masuk dalam bab lain. Yang kita bahas di sini ialah kita nak bahas alam ini yang nyata ini supaya kita dapat jadi bukti. Kerana orang sebelum beriman nak sebut malaikat tak percaya dia. Kerana orang yang percaya kepada malaikat itu setelah dia percaya kepada Nabi dan Rasul itu. Sebab itu dia ambil alam ini jadi dah. Maka bila disebut alam, iaitu jirim-jirim dan mana maksud perbahasan di sini, segala jirim dan arat yang boleh menjadi dalil bukti untuk mendalilkan sifat-sifat Tuhan tadi. Okey ya? Maka kita lupa ke malaikat. Kita faham ya. Malaikat itu apa? Kita letak pin ingatan. Maksudnya kita faham benda ni supaya kita boleh faham ya? Sebab kita nak mendalilkan sifat Tuhan itu dengan memerhatikan alam. Jadi yang disebutkan alam itu iaitu segala jirim dan maka maksud ini yang kita nak istidlal, nak ambil dalil, kita ambil dalil jirim dan alam, bukan malaikat roh kan ya? Ya? Gitu. Maksud dia itu. Maka dalil bahawa jirim ialah kerana ia itu jirim melazimi akan arat yang baru. Ini mukadimah yang pertama. Ini maknanya satu kesimpulan yang pertama lah. Jadi jirim itu kita hukumkan baharu kerana dia melazimi, maknanya dia melazimi arat yang baru kerana sifatnya itu sifat baru, iaitu gerak dan diam. Itu baharu. Jadi gerak dan diam itu baru. Jadi kita hukumkan jirim itu baru. Tiap-tiap yang melazimi yang baharu maka dihukumkan baharu. Maka tiap-tiap yang melazimi baharu apa ya? Jirim lah. Jirim itu dia melazimi arat yang baharu. Maka tiap-tiap yang melazimi yang baharu maknanya jirim itu melazimi arat yang baharu, maka dihukumkan jirim itu baharu. Ini mukadimah yang kedua. Saya nak tekan satu perkara ini. Sebab kebelakangan ini saya tengok orang kita ditohmat, dipropaganda, ya, dipropaganda dengan cara yang amat pelik lah saya. Yang boleh dikatakan amat pelik. Ya.
Saudara muslimin dan muslimat sekalian, saya nak pertegaskan lagi sekali, ya. Apa yang dibahas oleh para ulama di dalam fikah perkenaan akidah, bila disebut fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, ialah fahaman yang diasaskan dua orang imam yang besar, iaitu Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jangan lupa, jangan kita bergoncang. Sebab sekarang ni saya tengok Syiah pun nak mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ibnu Taimiyah pun orang-orang pengikut ni nak suruh mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, nak suruh kata Ibnu Taimiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini semua mengaku saya kata. Ini semua dakwah yang batil sama sekali. Kemudian saya cek di kedai-kedai, ada propaganda bohong, dusta, yang mengatakan kononnya Abu Hasan Asy'ari berpahaman yang macam ni di tempat. Kononnya didakwa pula Abu Hasan Asy'ari sebelum dia mati, dia meninggalkan pahaman itu. Lepas itu menganut pahaman Ibn Taimiyah. Abu Hasan Asy'ari itu kaum bida, Ibn Taimiyah itu bida. Ini pun satu tak logik juga. Ini apa punya bodoh orang cakap begini pun saya pun heran. Sebab itu saya bagi tahu benda ini mungkin secara agresif supaya kita faham. Sebab ada orang dakwa benda yang pelik. Ini yang saya kata pelik. Ibn Taimiyah lah yang tahu yang mengaturkan di satu dia. 300 tahun kemudian daripada Abu Hasan Asy'ari. Bila pula mati Abu Hasan Asy'ari kemudian? Abu Hasan Asy'ari itu mati dah 300 tahun dulu. Ini pun lagi impossible dia. Buatkan nak menipu bukan main apa tu minat sangat. Ada satu orang tak percaya. Sebenarnya itu bukan apa. Kemudian didakwa pula. Tuan-tuan kalau tidak tahu lah apa ini, mari jumpa saya beritahu. Dia buka alat internet. Ada si Bengong dia beritahu, si Bahlul, dia kata orang gunakan hukum akal ni beban. Orang gunakan hukum akal itu beban. Ada orang tak guna akal, jadi berat. Ini aku benda dalam diri, jangan ini. Saya makan sebut nama. Jadi orang-orang ni tengok jadi pening. Tuan-tuan yang tak faham jadi pening. Sebab itu saya bagi tahu. Sebenarnya pening orang saya takut. Bengong, bahagia. Orang gunakan akal yang tak buat. Ada yang kalau orang guna akal buat, orang yang guna akal pening lah. Aduh, saya pening. Sebab itu janganlah saya ikut benda ni, ya. Sebab itu saya kata mengaji benda ni. Sebab dia orang ni sebenarnya tidak ada pengajian dalam bidang usul ini. Itu saya kata. Dia tidak ada belajar ilmu usul ini. Bila guru Allah dia nak cari objek ni di mana? Dia nak cari objek Allah tu di mana? Ini yang tak jumpa dia kata Tuhan Allah lahir ke? Tuhan macam lah dia dua orang. Sebenarnya itu ajaran Yahudi yang menuduh Tuhan sifat manusia itu. Allah Ta'ala ini bukan jirim dan bukan arah. Sebab jirim dan arah ini baru. Jirim dan arah ini alam ini makhluk. Maka Tuhan dia bagi tahu laisa kamitslihi syai'. Tidak adalah Tuhan itu menyerupai dengan sesuatu apapun. Tidak ada sesuatu apapun yang menyamai dengan Allah Ta'ala. Itu ayat Allah dari Tuhan. Baca dari diri saya habis itu. Dan faham bahawa Tuhan itu bukan diri dan bukan. Sebab itu dibahas diri dan Allah dia tujuan apa? Jangan kita nak menjadi main-main. Supaya kita tahu bahawa diri dan Allah itu makhluk. Gerak dia itu makhluk. Turun naik itu makhluk. Luar dalam itu makhluk. Atas bawah itu makhluk.
antara bumi dan barang antara kedua. Makna segala ruang ini makhluk. Maka Allah Ta'ala tidak berhajat kepada ruang. Kerana ruang ini makhluk. Ini alam ini makhluk. Begitu juga gerak dan diam itu makhluk. Maka dengan dikesalikan ada gerak dan diam itu Allah. Ada suruh naik. Sebab itu dibahas mana ni? Supaya kita kenal jin dan arat ini makhluk. Dan jangan kita sama Allah Ta'ala dengan jin dengan arat. Kan Tuhan dah bagi tahu laisa kamitslihi syai'. Soal dulu ini dalam ayat Quran mana saya dah pecah berapa kali, berapa banyak ayat Tuhan menyebutkan la'allakum ta'qilun, supaya kamu menggunakan akal. La'allakum tatafakkarun, supaya kamu itu berfikir. Tiba-tiba ada si bebal ni pula. Dia kata orang guna akal ni pula bebal. Ini orang gila orang ni. Ini yang boleh sesat. Ya? Gitu. Kalau ada orang yang guna akal bebal. Masya Allah. Orang guna akal bebal. Apa makna bebal? Kalau ada orang guna akal dia kata bebal, kita tanya balik, apa makna bebal yang benar? Nah, tapi inilah akhir zaman ni, yang bukan ulama kena mengaku ulama. Ini masalah. Benda basic dalam Islam, akidah benar. Metodologi akidah benar. Bila disebut pahaman Abu Hasan Asy'ari, maka perbahasan ini ialah sekitar ilmu sebelah. Ya, kita kena tahqiq itu, kita jangan bagi goyang. Ya, bila kita goyang kita salah. Kemudian kita keliru lepas itu, bila kita keliru kita pun bercakap mengaku mengelirukan orang lain. Jadi dhalun mudhill. Jadi orang sesat dan menyesatkan orang lain. Sebab itu benda ni dia kena jelas. Usulnya ni dia kena jelas. Ya? Kena jelas pahaman dia. Jadi sebab itu dibahas di sini dengan makna yang cermat, supaya kita faham dengan jelas. Ya? Saya tengok dalam internet dia. Saya sebut dah. Dia kata isu kalimah Allah ni, hendaklah kita mutakarafkan dengan ketua agama. Ketua agama Hindu, ketua agama Kristian, ketua agama Buddha. Orang tu kafir tu. Muna ada mutakaraf kalau tak ada. Orang tu kafir. Sedangkan orang Islam pun sendiri, kalau dia tidak ada ilmu, dia tidak boleh maaf dia. Tidak layak untuk dia maaf kalau dia tidak ada dia jahil. Apa lagi nak dia ada orang kafir itu bahan ni. Ini apa benda bengong dia. Lepas tu dia kata, saya ada polis ni, saya tunggu bawa. Tapi kalau dia bawa, ada gambar tu. Tuan-tuan kita carilah sini dalam internet macam-macam ada. Saya hari-hari saya pondok dalam internet ni, pasal literature ada. Tapi kita kena ada ilmu, tapi ya? Gitu. Sebab itu saya cerita ni supaya kita ada ilmu. Ya? Kemudian tidak boleh kata, kita tidak boleh serahkan perkara ini kepada orang-orang yang bebal yang menggunakan hukum akal. Ini kepala otak ayah ya. Tidak menggunakan nas. Nas itu sendiri faham oleh ulama menggunakan akal. Mana boleh kamu nak faham nas kalau tidak ada akal? Ini konsep yang digunakan ataupun trend yang digunakan oleh Abu Hasan Asy'ari. Maknanya menggunakan akal untuk memahami nas Quran, digabungkan. Bukan semata-mata mendewakan akal semata-mata seperti mana Mu'tazilah bukan. Ya, digabungkan, maknanya digunakan akal itu untuk memahami syarak
Ya, untuk memahami nas Quran itu dia kena guna akal. Kerana dalam Quran itu sendiri Tuhan memerintahkan kita menggunakan akal. Maka ini yang dibuat oleh para ulama. Tiba-tiba pula dikata ulama ni beban. Ini semua sesat lagi menyesat. Saya nak pertegaskan sekali, ini adalah cakap yang senang lagi menyesat. Ada. Kalau dia nak pakai nas maka, lepas tu dia tak kira. Dalam nas Tuhan kata, Tuhan ada tangan dari kaki yang kafir itu, Tuhan ada kaki yang tangan. Habis, jadi kita dah. Itu judul ada. Mana saya pun akal, guna nas tu saja. Kalau ayat Quran tak boleh pakai makna zahir itu, hancur dia. Tuhan kata dalam Quran salah satu contohnya apa dia? Man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang hidup atas dunia ini buta. Kalau kita tak payah takwil, maknanya buta boleh pakai kita maju. Maka kalau buta ada buta yang ada sesat. Maka kalau tak buta maknanya tak sesat. Sampai yang sendiri dunia sendiri awal-awal kafir sendiri. Sebab itu ayat itu kita tahu. Maka fi hadhihi a'ma, barang siapa yang buta bukan buta matahari. Kena tahu. Jangan pakai makna zahir. Kalau tak payah tawil, mana orang yang buta? Buta mata dia dah dunia ni, maka buta lahir. Maknanya alangkah malangnya orang-orang buta semua. Termasuklah ulama Ibnu Baz yang buta. Ulama Wahabi yang buta, dia pun masuk neraka tu. Kerana dia buta sebenarnya. Ada. Jadi tak boleh tawil pun. Dia kena tawil lah. Ulama kata kena tak tawil. Sebab itu ulama tawil dia kata tangan maknanya kudrat Tuhan. Ini kata pula orang yang tawil ni bukan. Maknanya tak boleh tawil. Tak boleh kata kalau Tuhan kata yang Allah, tak boleh kata tangan Allah. Kena kata tak boleh kata kudrat Allah. Kena kata tangan Allah. Kononnya pahaman salah. Tapi bukan pahaman salah, itu pahaman salah. Sebenarnya orang yang mengatakan bebal itu 10 kali bebal, 10 kali batu. Ulama-ulama dalam ini dan kita ikut. Ya. Sebab itu kalau kita nak belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kena mengaji sebab 20 orang yang perlu faham. Jangan dibayar sebab 20 faham Tuhan itu faham. Jadi lalu kadang-kadang pelik tengok orang cakap. Heran dia. Andai dia ambil fatwa mana tu. Dia fatwa itu suka melhotak bapak dia. Suka lagi dia. Padahal lagi jauh daripada ulama. Maka fatwa-fatwa ini yang sedang mengancam. Ya? Gitu. Kemudian dia kata pula kalimat Allah yang orang kafir ni. Tuan-tuan, muslimin muslimat, saya nak ajak berfikir malam. Mari kita fikir ramai-ramai. Betul ke tidak saya cakap? Ya? Ini fikir sendiri benda saya cakap. Buat apa nak suruh kita kata orang kafir boleh guna kalimah Allah? Hindu boleh guna. Ini Hindu. Kita nak suruh kata orang Hindu boleh guna kalimah Allah. Yang kita beri cakap kita tu bukan kita Hindu. Kita Hindu Islam. Kita orang Islam hanya percaya Allah Tuhan wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tidak ada bersifat ketuhanan selain Allah. Betul ini tunggal. La syarika lah. Tidak ada yang lain. Maksud ada pun orang kafir itu sekutu kepada Allah. Ditambah kepada Allah Taala. Maknanya dia kata ada yang bersifat ketuhanan selain Allah Taala. Sebab itu jadi kafir. Maka tiba-tiba hari ini pula nak suruh orang Islam dia kata, orang Hindu boleh guna kalimah Allah, orang Kristian boleh guna kalimah Allah. Apa makna tuan? Maknanya dengan
itu berjuang, iktikad hidup dari situ. Itu dia yang tak faham. Kita tidak hidup. Inilah yang kadang-kadang orang kita tidak perasan. Saya kadang-kadang mendengar orang sekedar, dia nak ajak saya semua. Tak ada, udah lah Ustaz Arun tahu apa? Motor. Dia kata, Hindu boleh gunakan. Ada Hindu kan? Muslim Hindu. Sebenarnya ini ada saya untuk memusnahkan orang lain. Isu kalimah Allah ni orang Melayu boleh terjerumus kepada kejadian besar. Saya nak dengar senang boleh. Mana kita hidup baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka itu adalah ayat dari tiap-tiap surah dalam Quran. Dengan nama Allah. Hindu mana kita ada nama Allah? Dia nak kata semua apa? Jangan kita jadi bodoh. Ini benda paling basic. Saya beritahu. Jangan kita terpengaruh dengan politik berlebihan sampai kita murtad walidah dia. Saya beritahu. Saya benda ini saya tidak tahu. Sebab saya tahu benda jelas. Allah sudah marah. Siapa meninggal Allah bukan lain juga. Bila orang ini kita bilang, bila nak suruh rukun negara ubah semua saya Allah Tuhan. Ini masalah besar saya bagi tahu tuan-tuan. Ini masalah yang boleh menjadikan kita orang Islam. Kalau kita orang Islam wajib percaya hanya Allah itu Tuhan. Apa makna kita kata la ilaha illallah sama pening-pening pada ucap-ucap la ilaha illallah. Lepas tu kita ulang kata Hindu berguna. Ni apa punya palu? Ni apa punya fikrah ni saya tak faham. Tuan-tuan berdoalah siang malam mudah-mudahan kita diselamatkan Allah Taala. Itulah yang Allah Tuhan. Maka tidak ada yang boleh memberi petunjuk hidayah kepada Allah Taala. Saya hanya boleh cakap. Dan tugas saya sudah selesai. Ada. Tuan-tuan fikir ni boleh cakap. Buat apa kita nak kata Hindu boleh guna? Kita Hindu. Oh, Hindu boleh guna. Apa nak? Aku Hindu. Aku boleh nak guna kalimah Allah. Dia kita boleh yang nak kata. Masya Allah. Apa benda ni? Apa dah jadi ni? Orang putih kata what happened? What up? Fikirlah. Ya? Saya hanya melontarkan tentang ini supaya kita fikirlah yang tak. Dan kita juga tahu. Ya? Sebab itu saya berusaha bagi pihak kita. Kadang-kadang kita ni bukan apa, kita tidak ada perbezaan. Ya? Sebab itu saya dan kawan-kawan berusaha bawa kiai-kiai, saksi-saksi ulama yang masih ada, yang beramal dengan benar. Ya? Itu saya bercadang di sini. InsyaAllah minggu depan, malam Jumaat depan, kita akan bawa kiai Saiful Rahman, pengamal tarekat Qadiriyah terbesar di Indonesia, daripada pondok pesantren Jember Indonesia. Dan semalam kita sudah buat di Sabah, tapi semalam itu ada gangguan bahar hujan dan orang terlambat sampai. Ya. Dan selepas ini kita akan mesyuaratkan dan saya bagi pengumuman awal. InsyaAllah kita akan buat pamphlet. Ya. Kita mari ramai-ramai insyaAllah malam Jumaat depan 1 bulan. Kita bagi sikit. Saya tengok malam dia buat, Masya Allah. Saya rasa kalau kita betul-betul move kan orang kita, mari malam Jumaat depan insyaAllah berjumpa lah masjid
dengan dua. Ya, jadi insya-Allah kita nanti mari awal. Ya. Sebab saya tengok orang kita ni terkarut dia. Karut ke politik. Itu masalah. Politik lebih daripada segala-gala. Saya nak tanya tuan-tuan fikirlah ini. Saya hanya boleh cakap. Saya nak tanya, demokrasi itu siapa buat? Barat buat. Maka itulah yang kita kata Islam. Lepas itu kita nak berdalih penuh ini siapa syariah. Siapa syariah itu? Politik ada ke? Ini bukan siapa syariah. Siapa syariah maknanya memerintah secara Islam. Maka politik ada itu bukan siapa syariah. Sistem politik dan lagi. Sebab itu kita kadang-kadang kita terperangkap dengan benda amat malam sekali. Ya? Lalu kita pun terdorong dengan dorongan yang amat kuat kepada Allah itu sehingga kita lupa kepada fakta-fakta agama, fakta-fakta akidah. Macam saya kata. Oleh kerana gairah sangat kononnya nak bagi orang kafir itu kenal Islam kononnya lah. Bagi dia guna kalimah Allah. Lepas tu orang Islam jadi keliru. Dia bukan dicakap kalau orang kafir nak masuk Islam, kita dengar aja dia mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu. Bukan bagi dia guna kalimah Allah tu. Dia nak guna orang dia itu kita mana tahu Islam tak ada. Ini kita pula pergi sokong apa. Itu satu masalah lain. Ya. Lepas tu kita pula cakap itu boleh guna. Jangan lagi ini juga. Ini yang saya kata. Kita tambah sedar. Ya, tapi fikir lagi. Betul ke tak betul? Betul ke tak betul cakap saya fikir lagi. Buat apa yang kita nak kata orang Kristian boleh guna? Kenapa kita Kristian? Ya, inilah. Ya, tapi amat malam orang kita dia tidak menggunakan akal. Main terdorong dengan cara berlebihan. Baik. InsyaAllah kita sambung ya. Maka dalil baharu ini itu kerana ia melazimi orang yang baharu. Itu kalimah yang pertama. Yang kedua, maka yang baharu ini tidak boleh ada yang mukadimah yang tiap-tiap yang melazimi yang baharu bukan baharu. Itu mukadimah yang kedua. Mukadimah yang ketiga yang dan tidaklah maka baharu itu tidak boleh ada dengan sendiri melainkan ada yang mengadakannya. Jadi setelah kita sabitkan jirim alam itu baru, maka kita boleh sabitkan jirim itu baru. Maka sabitlah alam ini baru. Ya, maka alam ini baru. Maka benda baru dia tidak boleh baru dengan sendiri, melainkan ada yang membaharukan. Ini kita faham dengan akal. Jangan pula dikata orang punya akal ni beban juga. Jadi kalau tuan-tuan percaya dengan cakap-cakap macam ni, maknanya orang yang punya akal pula beban. Ini berat tak sih. Jadi penat saja orang pergi sekolah tu belajar mira 1 campur 1, 2 kali 2, 4 kali 2, 8 habis beban lagi. Sebab itu semua hukum akal tu. Kan? Itu semua belajar mengendalikan akal. Akal yang paling mudah angka tu lah. Kan? 1 campur 1, 2 campur 2, 4. Kan? Itu akal tu. 4 kali 2, 8. Tiba-tiba dikata pula orang yang guna akal ni beban. Jadi yang bermadah. Maka kalau orang guna akal ni beban, orang yang tak guna akal dia jabut tak? Jadi ya, kita kena perhati ya. Jadi bila kita bahas di sini maknanya akal mengatakan bahawa benda baharu dia tidak boleh baharu dengan sendiri. Sebab ketika dia tiada, takkan boleh dia buat diri dia ni masih dia tak ada. Ini tidak masuk akal. Kalau orang kata dia boleh buat diri dia sendiri masih dia tak ada, ini tak masuk akal. Ini menyalahi akal. Jadi akal ini penting tuan-tuan. Amat penting. Ya.
Dan akal ini ada satu sifat kesahihan. Sahih benda yang hukum. Seperti 2 kali 4. Mu pergi tanyalah siapa orang beriman ke tak beriman ke, orang boleh baca Quran ke tak boleh baca Quran ke, tetap 2 campur 2 jawabnya 4. Orang budak sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, ada PhD ke, ada degree ke mana, tetap 2 kali 2 jawabnya 4. Itu akal. Ya? Benda sahih. Memang azali dah juga tak boleh berubah. Tak ada pula tak 10,000 tahun akan datang ada jawapannya 2 kali 2 jawapannya lain. Tak mungkin. Tak mungkin. Ada sahih nyata. Ya? Jadi akal dari mana? Ini yang Tuhan kata la'allakum tattaqun, supaya kamu menggunakan akal. Jadi akal kata boleh baharu dan tidak boleh baharu dengan ini. Sebab itu hujahnya dalil wujud Tuhan baharu Allah. Kena boleh, kita kena boleh buktikan alam ini baharu. Karena bila kita boleh buktikan alam ini baharu, maka terbuktilah ada yang membaharukan alam ini. Ya? Nah, ini yang dimaksud. Ya? Nah, gitu. Dan dalil baharu alam itu nampak berubah-ubah. Dan dalil baharu alam itu nampak berubah-ubah daripada ada kepada tiada. Dan akan makna sebalik. Sebagaimana boleh dipandang pada gerak dan diam yang ada pada seorang itu, bila dia bergerak, hilang diamnya. Demikian juga akan makna sebalik. Bila dia diam, hilang gerak. Maka tiap-tiap yang berubah-ubah itu dihukumkan baharu. Jadi alam ini berubah-ubah. Macam kita ni, daripada kecil jadi besar, daripada besar muda jadi tua. Memang itu sifat benda baharu. Jadi yang baharu ni berubah-ubah. Ya. Ya. Mana kita simpulkan setiap yang berubah-ubah itu baharu, maka alam ini berubah-ubah. Situ pun kita dapat buktikan bahawa alam ini baharu kerana dia berubah-ubah. Ya. Itu. Yang demikian nyatalah dalil wujud Tuhan itu baharu alam. Bersusun atas 3 dalil Allah alam cukup. Ya. Jadi kita berhenti dulu. Ya. InsyaAllah kita sambung lagi. Dia akan datang dalil ini dan lepas. Jadi insyaAllah saya dah saya dah menjauh mengurusi. Kalau kita sikit untuk program yang maafkan. Jadi kita akan bawa kiai satu programan mari menajak dengan Allah. InsyaAllah. Ya. Jadi untuk itu saya rasa kita akan berbeza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى